Negara Israel yang besar, tak berapa besar tu, dikelilingi negara Eropah ke negara Islam? Islam. Siapa jiran-jiran Israel? Arab Saudi besar, kaya lagi. Mesir besar, tentera ramai, antara yang teramai. Lubnan, Islam. Jordan, Islam. Tak kira lah hak percampuran agama tu, tapi nak habak tu. Hak belah sini sikit, ada Iran, ada Iraq, ada Syria, ada Kuwait, hak dekat-dekat tu. Tapi bila jadi isu Israel-Palestin, bila nak selesai? Beratus tahun dah tuan-tuan, beratus tahun dah tak selesai. Tapi tengok bila Rusia serang Ukraine, bukan angkat orang kafir ni. Bila Rusia serang Ukraine, segala adik-beradik NATO siap hantar bantuan. Walaupun tak turun secara, kita kata secara tersurat. Ni hantar kereta kebal sikit, ni hantar bom sikit, ni hantar peluru, ni hantar senjata. Ada terus saja bantuan. Tapi kita beratus tahun pun duduk lagu tu. OIC dengan cara OIC, Liga Arab dengan cara Liga Arab. Dah kita duduk dalam dua organisasi yang besar tu pun, hak ni setuju, hak ni tak setuju. Hak ni terima, hak ni tak terima. Hak ni nak buat, hak ni tak mau buat. Macam-macam nak jaga kepentingan. Kadang-kadang sama depa tu, dia ada pecah blok pula. Negara Arab sendiri, Islam sendiri, hak ni hak sokong blok timur, hak ni hak sokong blok barat. Macam-macam nak jadi. Kenapa adanya perpecahan? Sebab kita sentiasa cari perbezaan, bukan persamaan. Saya nak ambil contoh mudah nak bagi faham. Dulu, Aus dan Khazraj berapa ratus tahun berperang sebelum Nabi sampai. Ratus-ratus tahun sejarah dia. Tapi bila mari Rasulullah memperkenalkan Al-Quran, datang memperkenalkan sunnah dia, hak bergaduh beratus-ratus tahun ni boleh duduk bawah satu bumbung. Kita sekarang dah jadi satu akidah, walaupun suku mungkin berbeza. Kulit, warna berbeza. Tapi bila kita dah ikut Nabi Muhammad ni, kita duduk bawah satu agama. Satu ajaran. Semua kena ikut Quran. Kamu ikut Quran, ani ikut Quran. Ani ikut sunnah Nabi, ani ikut sunnah Nabi. Ani yang Nabi sebut, ani yang Nabi sebut. Tengok. Mereka jadi ada kekuatan. Sebab mencari persamaan. Walaupun munafik di Madinah macam-macam, mereka cucuk. Kalau baca sejarah, macam-macam cucuk. Tapi kita hari ini yang jadi berpecah sebab kita tak mau cari persamaan tu. Kita sentiasa cari perbezaan. Mari seorang di masjid contoh. Siapa malam ni ngajak? Ustaz tu. Ustaz tu aliran lain tu, bukan geng kita. Ustaz dah. Tak ada apa-apa lagi. Tu aliran lain tu, bukan geng kita. Apa maksud bukan geng kita? Habis kawan ni geng siapa, kawan tu geng siapa? Sebab kita cari perbezaan tu. Ni aliran lain, ni aliran lain, tu mazhab lain, ni mazhab lain. Kita tak jadikan isu khilafiyah tu sekadar khilaf semata-mata. Tapi kita kebalkan dengan kebersamaan yang dah ada. Sebab kita ni Tuhan kita sama. Nabi kita pun Nabi yang sama. Wahyu pun wahyu yang sama. Tu jadi pelik tu, pasal apa nak bercerai-berai, pecah belah lagi? Apa lagi yang tak sama? Yang tak sama ialah hawa nafsu kita tu. Tuduh orang macam-macam, label orang macam-macam, tempatkan orang macam-macam, sudutkan orang macam-macam, artikan orang macam-macam, anggapkan orang macam-macam, andaikan orang macam-macam. Kalau semua sama, turut dengan Al-Quran ni, setuju dengan Al-Quran ni, setuju dengan satu sunnah, setuju dengan Nabi kita sama, macam mana lagi perbezaan nak ada? Tapi sebab kita sentiasa melihat perbezaan. Tak cari persamaan. Bahkan hak agama, hak bahagian dunia ni pun kita cari perbezaan kan. Kereta sama kereta je. Padahal kereta sama kereta cukup lah. Hang pakai kereta, aku pakai kereta. Tapi kebetulan kita pakai kereta kancil. Dia pun, kancil saja. Tak pakai Honda, lemah. Mengambil iktibar dan mengambil pelajaran daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita terus ke pangkal persoalan dan tajuk mengenai konspirasi, suka saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal merujuk ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Al-Anfal ayat yang ke-30. Dan ingatlah peristiwa ketika mana musuh-musuh Allah, iaitu kafir-kafir Quraisy, mereka merancang, mereka beragenda, mereka berkonspirasi ke atasmu wahai Muhammad, liyusbituka. Apa perancangan dan agenda yang mereka nak buat? Apa yang mereka nak konspirasikan ke atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Liyusbituka, sama ada mereka akan mengikat dan menangkap kamu. Bahkan kalimah ataupun lafaz al-isbat jauh lebih daripada makna ikat, jauh lebih daripada makna tangkap, bahkan sampai kepada makna memenjarakan. Au yaqtuluka, sama ada mereka akan menamatkan riwayat kamu, mereka akan bunuh kamu wahai Muhammad. Au yukhrijuka, ataupun mereka akan menghalau dan mengusir kamu, merujuk kepada usir Nabi daripada bumi Mekah, tanah tempat tumpah kelahiran Nabi. Wa yamkuruna Allah, mereka melakukan agenda dan konspirasi mereka, tetapi Allah juga mempunyai agenda dan perancangannya yang tersendiri. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik perancang, sebaik-baik yang mengatur segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat Al-Anfal 30 sebenarnya mempunyai pemaknaan yang cukup besar untuk kita ambil pelajaran dan iktibar serta kita bawa ke zaman kita. Sebelum kita huraikan benda ni dengan lebih lanjut dan lebih detail, suka saya mengembalikan keadaan paling awal sewaktu Rasulullah berhijrah secara jahar. Rasulullah memulakan dakwah Rasulullah ini selepas hampir 3 tahun secara bersembunyi, hidden, tak ada orang tahu. Tiba-tiba 3 tahun selepas itu Allah memerintahkan Rasulullah supaya menyebar luaskan dakwah ini secara terbuka, secara jahar. Maka dimulakan oleh Rasulullah untuk menyebarkan dakwah Islam. Secara umum kita mengetahui bahawa golongan-golongan elit, golongan-golongan bangsawan yang mempunyai kedudukan, jawatan dan nama, bahagian besar mereka menolak dan menafikan dakwah Nabi. Tetapi yang banyak menerima dakwah dan seruan Rasulullah ialah golongan-golongan sederhana, golongan-golongan yang miskin, hamba-hamba yang mana mereka ini dipunyai oleh tuan-tuan, mereka dipunyai oleh majikan-majikan masing-masing. Antara bentuk perkara pertama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabat Nabi yang memeluk Islam ialah mereka menimpakan ke atas mereka pelbagai bentuk ragam penindasan, penyiksaan dan kezaliman. Mesyuarat pertama yang merancang perkara ini diceritakan dengan banyak di dalam kitab-kitab sirah. Apa yang mereka rancang, apa yang mereka agendakan, mereka memanggil kepala-kepala suku, mereka memanggil kepala-kepala bani. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak buat satu checking. Maksudnya macam ni tuan-tuan, nak bagi mudah faham. Kalau kita duduk dalam satu bandar, kita akan panggil setiap ketua kampung. Jadi bila duduk dalam mesyuarat, duduk dalam meeting, ada ketua kampung. Apa yang diminta dalam mesyuarat, ketua kampung balik kepada kampung masing-masing, cek anak buah masing-masing.
Cek orang kampung masing-masing, siapa di antara anak buah kamu yang dah terikut dengan ajaran Muhammad, cari mereka, dapatkan mereka, kita akan buat sesuatu ke atas mereka. Ni arahan kepada setiap kepala bani dan kepala suku serta kabilah. Lalu tidak sebahagian kecil sahabat-sahabat Nabi yang menerima bentuk-bentuk penindasan, kezaliman dan penyiksaan. Dalam sejarah sahabat khalifah yang ketiga, Osman juga turut menerima penyiksaan. Sahabat seperti Mus'ab bin Umar turut disiksa, dipenjarakan oleh ibunya sendiri. Bagaimana pula dengan keluarga Ammar bin Yasir, yang mana bapaknya terbunuh, ibunya Sumayyah terbunuh, dan dia sendiri terpaksa menanggung bebanan kezaliman dan penindasan yang cukup berat, sampai terpaksa dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah, sebab dia tak tahan menanggung sangat azab penderitaan. Lalu Abu Jahal, ketua Bani Makhzum, yang menyeksa beliau, memberikan 2 kata putus. Sekiranya kamu nak melepaskan diri daripada bentuk siksaan ini, nombor 1, kamu kena sebut benda yang bukan-bukan pada Muhammad. Kalau kamu nak lepas daripada siksaan ni, sebut kepada aku bentuk cacian pada Muhammad, tohmah Muhammad, maki Muhammad, aku lepas kamu. Kalau tak mau yang pertama, yang kedua, kamu kena muliakan berhala-berhala kami. Kamu kena sebut benda yang elok dan cantik pada berhala Lata. Kamu kena sebut benda-benda yang bagus pada berhala Manata, berhala Uzza. Kedua-duanya buat pertama kali mampu ditahan, tapi kerana dek terlampau teruk sangat penyiksaan, maka kedua-dua benda ni dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Dan janji Abu Jahal ditunaikan, dia lepas. Tapi di kemudian hari Ammar berlari mendapatkan Rasulullah, wahai tuan-tuan, mengadukan permasalahan dia, yang mana dia dah tersebut benda-benda terhadap diri Rasulullah dalam bentuk cacian, dalam bentuk tomahan, tapi dikarenakan terpaksa dan dipaksa. Kalau tuan-tuan cek surah An-Nahl ayat 106, itu merujuk turunnya ayat itu kepada kisah Ammar, yang mana Allah menyebut, barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian setelah itu dia kufur, dan ini Allah akan murka pada dia, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman, kecuali sesiapa yang terpaksa ataupun dia dipaksa untuk melakukan demikian, sedangkan hatinya yang sebenar dipenuhi dengan iman. Jadi yang dilakukan oleh Ammar ini terpaksa dan dipaksa, dan dia dimaafkan. Bahkan ada hadis-hadis yang menyebutkan dialog di antara Rasulullah dengan Sayyidina Ammar bin Yasir. Wahai Ammar, apa yang terjadi? Bagaimana dengan hatimu? Hatiku tenang, wahai Rasulullah. Wahai Ammar, sekiranya benda ini berulang buat kali kedua pada diri kamu, maka tidak salah bagi kamu untuk melakukannya sekali lagi. Maksudnya apa? Kalau orang siksa lagi, orang buat lagi, suruh cakap benda-benda macam ni, sedangkan hati kamu sebenar tak mau cakap, hati kamu lawan, hati kamu memberontak, tapi kamu dipaksa atau terpaksa, tidak menjadi kesalahan kerana nak menyelamatkan satu benda yang cukup besar, iaitu nyawa. Bahkan dalam sejarah sahabat seperti Khabbab bin Arith, Al-Aflah, Bilal bin Rabah, yang perempuannya Zunairah, An-Nahdiyah, Ummu Ubais, perempuan Bani Muammal yang disiksa oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab zaman jahiliyah dia, cukup membuatkan kita menitiskan air mata melihat kepada bentuk-bentuk penindasan dan kezaliman. Seterusnya apa berlaku, langkah demi langkah, step demi step. Apa yang mereka buat kepada Rasulullah? Mereka buat kepada Rasulullah bila Rasulullah tak mau berhenti dakwah dia.
Mereka mula melakukan seperti yang berlaku kepada diri Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Apa dia tuan-tuan? Assassination character. Pembunuhan karakter. Bunuh karakter seseorang ialah untuk menampakkan sesuatu bukan yang sebenar pada diri seorang supaya mendapat kepercayaan dalam masyarakat bahawa orang ni sekian. Sedangkan hakikatnya bahawa sesuatu itu tak pernah ada dan wujud pun pada diri orang yang didakwa. Contoh Nabi Muhammad lengkap, komplit, sempurna segala-galanya. Tetapi dalam sejarah kalau kita baca sirah-sirah, tuduhan apa yang tak pernah dilemparkan ke atas Nabi? Nabi pernah dituduh sebagai orang gila. Nabi pernah dituduh sebagai tukang syair. Nabi pernah dituduh sebagai tukang nujum. Nabi pernah dituduh kurang siuman. Macam-macam tuduhan dekat Nabi. Yang mana sebenarnya tuduhan itu benar atau salah? Salah. Tuduhan tu betul atau tak betul? Memang tak betul. Semua benda tu tak ada pada Nabi. Tetapi kenapa disebut, diwujud dan diada-adakan? Nak mematikan karakter Nabi. Supaya bila diadakan benda demikian, orang percaya. Yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada Nabi. Orang tak mau dengar perkataan dan dakwah Nabi selepas daripada ni. Benda ni bukan berlaku kepada Nabi sahaja, bahkan sampai kepada peringkat sahabat, sampai kepada peringkat ulama, sampai kepada peringkat pendakwah dan da'i-da'i yang wujud dalam dunia hari ini. Kalau ada orang dengki, kalau ada orang tak suka, kalau ada orang nak buat sesuatu pada dia, maka benda-benda ni berlaku walaupun tuduhan tidak seteruk yang pernah dilemparkan ke atas Rasulullah. Pendakwah ni macam ni, da'i ni macam ni, ustaz ni lagu ni, ustazah ni lagu ni. Kadang-kadang hak betul tu tak apalah. Kadang-kadang sebut benda tak betul, benda yang tak sepatutnya semata-mata nak menjatuhkan reputasi, nak buka aib, nak jatuhkan maruah seseorang. Adalah sebab-sebab tertentu kenapa mereka melakukan demikian. Begitu sedihnya melihat hati-hati manusia yang kelam, hati-hati manusia yang jahat. Baik, bila assassination character tak berlangsung, tak jalan juga, sebut macam-macam, tuduh macam-macam, dakwa macam-macam, tak jalan, orang tetap ikut Nabi, pengikut makin bertambah, maka mereka menggunakan jarum-jarum yang halus melalui penawaran-penawaran terhadap diri Nabi. Pergi jumpa dekat Nabi, tawarkan harta. Jumpa Nabi, tawarkan jawatan. Jumpa Nabi, tawarkan pangkat. Jumpa Nabi, tawarkan wanita. Macam-macam tawaran yang nak diberikan pada Nabi, dengan syarat Nabi berhenti. Stop you punya dakwah. Tapi Nabi terima atau tidak? Nabi tak pernah menerimanya. Soal pangkat bukan pilihan Nabi, wanita bukan pilihan Nabi, harta kekayaan bukan pilihan Nabi, kemasyhuran dan populariti bukan pilihan Nabi. Akhirnya kerana terdesak mereka menemui siapa? Bapa saudara Nabi Abu Talib. Memberi kata putus. Dua perkara, sama ada kamu sendiri wahai Abu Talib yang menasihatkan anak saudara kamu Muhammad untuk stop dia punya dakwah, atau kamu lepaskan untuk kami sendiri berhadapan dengan dia. Lalu janji Abu Talib dia nak nasihatkan Nabi Muhammad, tetapi tidak. Malah Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwah dia. Mari lagi jumpa. Sesungguhnya kami amat menghormati kamu dengan usia kamu, dengan kedudukan kamu, dengan pangkat kamu yang disegani dan dihormati. Bila kami minta kamu berurusan dengan dia, kamu tak buat pun. Lalu apa cerita pula ni? Cakap sekali lagi. Lalu Abu Talib menemui Rasulullah. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya pemimpin kaummu datang
bercerita mengenai kamu begitu begini, begitu begini. Jadi aku minta kepada kamu berdiam dirilah demi kemaslahatan aku dan demi keselamatan kamu, wahai anak saudaraku. Tolong diam, berhenti berdakwah, stop berdakwah. Demi maslahat aku pun serabut dah. Tiap-tiap kali mereka mari jumpa cakap benda sama, dan aku bimbang mereka akan mengapa-ngapakan kamu. Tawaran ini ditolak oleh Nabi dengan kata-kata yang begitu indah. Seandainya matahari diletakkan di atas tangan kanan aku dan bulan di tapak tangan kiri aku, sampailah Allah memenangkan agama ini atau aku sendiri binasa dan terkorban kerananya, aku sesekali tidak akan berhenti. Sampai dia bangun dalam keadaan menangis, memalingkan wajah, membelakangkan Abu Talib dan nak meninggalkan Abu Talib. Abu Talib sambil menangis panggil, biarlah kalau begitu wahai anak saudaraku, buatlah sesuka hati kamu. Sesungguhnya aku tak akan sebut benda ni, tak akan kacau dah. Tetapi aku sekali tidak akan membiarkan mereka mengapa-apakan kamu. Cukup ke cerita ni? Mari lagi, tak puas hati. Bawa seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang handsome, Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Tujuan apa? Nak buat sistem bata, nak tukar lelaki ni bagi dekat Abu Talib, mari Muhammad dekat aku. Ni kami bawa seorang pemuda yang baik, pemuda yang handsome, yang tampan, kami akan bagi dekat kamu. Bila kamu ambil budak ni, kamu nak jaga dia macam kamu jaga anak saudara kamu Muhammad, tak mau cakap apa, tak mau nasihat, kamu nak belai, nak buat apa, ambillah, dengan syarat tukar Muhammad bagi dekat kami. Lalu ini bentuk penghinaan, ini bentuk provokasi terhadap Abu Talib. Kerana apa? Kerana kamu minta ambil lelaki kamu, nak suruh aku jaga, nak suruh aku belai, nak suruh aku cover, nak suruh aku security, sedangkan kamu nak ambil Muhammad, melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap dia. Dan ini tidak aku terima sama sekali. Ini berlaku dalam rentang sejarah yang cukup lama, percubaan demi percubaan untuk menghancur dan memusnahkan kerjaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah lebih jauh, tak mau amanah ini disebarluaskan kepada sekalian makhluknya. Perancangan-perancangan ini dah berlaku seawal Rasulullah di Mekah, tuan-tuan. Dan last kali apa jadi berkenaan dengan ayat tadi. Hampir-hampir waktu Rasulullah nak berhijrah, satu mesyuarat tergempar, mesyuarat paling penting diadakan di Darun Nadwah. Mesyuarat yang dipimpin, diketuai dan dipengurusikan oleh ketua Bani Makhzum. Siapa? Amru bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Di dalam mesyuarat ini dipanggil, ada riwayat menyebut 100 hingga 120 pimpinan daripada suku-suku, ketua-ketua kabilah dan bani-bani di Mekah. Hanya dua saja tak dijemput, iaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kerana dua bani ni yang paling kuat memberi sokongan dan dukungan kepada Rasulullah. Kalau panggil pemimpin daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib sekalipun, apa yang kita nak agenda dan rancangkan, pasti mereka tolak. Jadi awal-awal tak payah jemput mereka. Panggil hak akan bersetuju dengan kita. Satu-satunya daripada Bani Hashim yang dipanggil ialah pak saudara Nabi. Tu pun bukan atas kota Bani Hashim, bukan atas kota Bani Muttalib, tapi atas kota geng rapat, sekutu rapat mereka. Sebab Abu Lahab ni pak saudara Nabi, automatik dia Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi sebab tak panggil, bukan atas kota Bani, tapi atas kota rakan kongsi mereka. Jadi sedang mesyuarat nak berlangsung, datang seorang lelaki tua yang mana nampak macam dia dalam perjalanan yang jauh, dia minta nak masuk dalam mesyuarat. Ni kita bagi ringkas-ringkas. Nak masuk dalam mesyuarat sepenting ni, orang luar tak boleh masuk. Ni mesyuarat geng-geng Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy. Kamu ni siapa? Aku adalah salah seorang pemimpin daripada Najat. Najat, tuan-tuan, siapa dia?
Najat disebutkan dalam hadis Rasulullah, iaitu tentang kemunculan dua tanduk setan. Najat, di mana Najat sekarang tuan-tuan? Najat yang Nabi sebut di mana sekarang? Najat dah jadi ibu kota Saudi, Riyadh itulah Najat. Baik, dia pun ceritalah, dia juga amat benci kepada Nabi, memusuhi Nabi. Dia juga nak bagi pendapat, nak bagi pandangan, nak bagi idea dalam mesyuarat ni. Dia orang luar, tiba-tiba saja dia nak masuk, suka-suka hati dia saja. Last kali Abu Jahal minta pengawal-pengawal cek, takut dia ni orang upahan Nabi, menyamar nak masuk, nak curi-curi maklumat apa yang dibincangkan. Cek punya cek, dia memang tak terlibat langsung. Dia tak terlibat langsung dengan komplot Muhammad nak hantar ke spy ke mata-mata, tidak. Akhirnya masuk meeting lah. Dalam meeting tu, apa yang mereka nak buat ke Nabi? Kalau kita baca kitab-kitab sirah, hampir berbelah-belah perancangan yang mereka nak buat. Ada yang nak tangkap, nak kurung, nak penjara, tak bagi makan minum sampai Nabi mati. Ada yang nak ikat bubuh dalam kotak macam keranda, biar lemah, tak ada nafas, tak ada oksigen sampai mati. Ada yang kita kata ikut Nabi senyap-senyap sampai lorong gelap, kita belasah, kita pukul sampai mati. Ada yang nak pergi tempat yang jenis jurang, bila kita ajak dia bersembang, kita tolak, biar jatuh sampai mati. Macam-macam perancangan. Tapi last sekali yang diterima, apa yang mereka nak buat malam Rasulullah nak berhijrah, itulah yang diterima. Tapi siapa sebenarnya lelaki tua daripada Bani Najat tadi? Tuan-tuan, dia bukan orang, dia bukan manusia, itulah iblis yang menyamar sebagai manusia. Untuk apa? Untuk memberi pandangan dan pendapat bagaimana yang seharusnya dan sepatutnya dilakukan terhadap Rasulullah. Tapi apa yang berlaku, peristiwa ni Allah rakam balik. Dalam ayat tadi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Waktu peristiwa mesyuarat tadi di Mekah atau Madinah, tuan-tuan, Nabi tak hijrah lagi tu, di Mekah. Tetapi ayat yang kita baca Al-Anfal 30 turun di Madinah. Otomatik dia termasuk ayat-ayat Madaniyah. Tapi cerita dia kembali ke pangkal. Ayat turun ke Nabi di Madinah, tapi cerita tu bukan cerita di Madinah, cerita pasca hijrah. Why? Ini sebenarnya bila kita tengok wa'iz, bila Allah sebut wa'iz, iz ialah, kalau kita mengaji nahwu saraf, iz ni apa? Haraf zarafiyah. Zarafiyah menceritakan tentang rentang masa, keadaan masa bila. Dan wa'iz juga menjadi lafaz at-tazkir, memperingati. Sebenarnya lafaz wa'iz ialah dalam bahasa Arab, dia nak mengembalikan semula nostalgia, nak menghidup dan menyuburkan kembali memori kita tentang sesuatu yang telah berlaku. Dan ingatlah, kenanglah, suburkanlah. Nak suruh peringat sungguh-sungguh, benda tu dah lama, benda tu dah lepas, tapi cerita balik. Why? Yamkuru bikal ladzina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir Quraisy beragenda, merancang dan berkonspirasi terhadap kamu, wahai Muhammad. Tapi tengok kecantikan ayat ini. Yamkuru fi'il madhi atau mudhari, tuan-tuan? Yamkuru madhi atau mudhari? Imam, yamkuru madhi atau mudhari? Mudhari. Tengok perbuatan-perbuatan. Liyusbituka, madhi atau mudhari? Mudhari. Yaqtuluka, mudhari. Yukhrijuka, mudhari. Lepas tu lagi wayam kurun, mudhari. Wayam kuruna wayam kuruna Allah wallahu khairul makirin. Kita akan lihat satu bentuk ayat yang sama dalam surah Ali Imran ayat 54. Sama, tapi dia guna madhi. Dia tak guna wayam kuruna Allah, tapi dia guna apa? Wa makaru
wa makaru wallahu khairul makirin. Hak ni mudhari', hak tu madhi. Hak tu cerita siapa? Hak tu cerita konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa. Kenapa konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa di tiang salib itu disebut dengan fi'il madhi? Kerana benda itu, itulah pertama kali berlaku dan itulah yang terakhir. Tak akan ada perkara tersebut berulang buat kali kedua dah. Benda dah lepas. Adakah Nabi Isa akan disalib buat kali kedua? Atau sejarah ni berulang lagi ke atas diri Nabi Isa? No. Nabi Isa akan turun, ya, buat kali kedua, tapi bukan untuk isu ini, tetapi untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh babi, untuk menghapuskan cukai-cukai, menghancurkan palang-palang salib, menerusi hadis. Tapi pasal apa hal ini disebut mudhari'? Konotasi mudhari' bermaksud kekinian dan future. Maksudnya benda ni berlaku ke atas Nabi, tak akan berhenti konspirasi macam ni, dia akan berterusan ke atas Nabi, ke atas sahabat, ke atas Islam. Kini, sekarang, future, sampai bila-bila. Inilah kehebatan bahasa Al-Quran, lughah Al-Quran, simbolik Al-Quran. Kita nampak cerita Nabi, ya benar, masa tu cerita Nabi, tetapi bab agenda konspirasi dia akan berterusan dengan lafaz mudhari' tadi. Maksudnya bab nak tangkap, bab nak dera, bab nak penjara akan mati dan tamat pada zaman Nabi saja ke? Tidak, akan berlangsung tuan-tuan sampai hari ini kepada setiap pejuang Islam, pejuang agama, dai dan pendakwah seperti Rasulullah. Bab nak bunuh, zaman Rasulullah saja ke nak bunuh orang? Tidak, sampai hari ini pun benda-benda yang sama berlaku. Setiap hari umat Islam dibunuh, kadang-kadang tanpa sebab yang kukuh, tanpa sebab yang logik dan rasional. Bab pengusiran, berlambak beribu berjuta umat Islam diusir daripada tanah air sendiri. Tapi cantiknya bila sebut wayam kurunallah, ini adalah dalam ilmu balaghah disebut bayan al-musyakalah. Apa dia bayan musyakalah? Bayan musyakalah menceritakan benda yang sama tetapi tujuan yang berbeza. Dia cerita orang kafir beragenda, berkonspirasi. Allah juga beragenda dan Allah juga merancang. Tetapi bentuk dan tujuan perancangan sama atau berbeza, tuan-tuan? Berbeza. Sebab perancangan mereka nak menghancurkan, nak memusnahkan. Tetapi perancangan Allah nak cover, nak defend Nabi dan agama. Sama-sama duk create, sama-sama duk rancang, sama-sama duk tulis. Tapi hak satu benda buruk, satu benda baik. Dan adakah perancangan ini berhenti? Tidak. Perancangan masih diteruskan. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar, kita tahu atau kita tak tahu, ini adalah bentuk apa dia? I'lam siyasiyah. Ini i'lam siyasiyah. Apa dia? Perkhabaran tentang politik, terutama keterkaitan dengan Bani Israel dan Yahudi. Bila Yahudi berhijrah ke Madinah, ayat ni jadi panduan bahawa hal-hal ke atas Nabi, agenda or conspiration ini tak akan berhenti. Siap menunggu Nabi di Madinah sudah ada. Siapa yang bakal melakukan benda sama? Orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan wujudnya golongan-golongan munafik. Yang ni sokong Nabi ke lawan Nabi? Munafik ni lawan Nabi. Nabi terpaksa pula berhadapan dengan agenda dan konspirasi baru golongan-golongan Yahudi dan kaum munafikin. Itu belum lagi gerakan-gerakan yang bersifat underground. Seawal Nabi nak membangunkan ekonomi di Madinah, Nabi pernah menghantar surat melalui Sayyidina Abu Bakar